Filem ini merupakan sebuah kisah yang menyayat kulit. Menyayat kulit, bro. Bukan minyak kulit. Oh, okay, sebuah kisah yang menyiat kulit. Filem ni punya tone yang sangat-sangat somber dan orang kata berlainan lah dengan benda-benda campy yang seronok-seronok tu. Dia tahu macam mana nak bagi filem ni ada identiti dia tersendiri dan membuatkan dia seram. Filem ni lebih groundkan mitologi mami tu dengan menggunakan family trauma tu. Oh my god, aku rasa memang aku tak familiar dengan work dia selain daripada Evil Dead Rise, tapi kalau dia punya goal dia adalah untuk membuatkan kita rasa ngilu dan geram dekat si setan purba ni, si puaka purba ni, berjaya lah. Aku rasa macam bila dia start kokak-kokak, dia dah start siap macam dia start cabut macam berjaya. Don't break formula that works. Kalau diorang boleh connectkan benda tu dan benda tu nampak pandai, tak payah lah. Tak biasa. You need some sort of stupidity. Apa dia buat ni masuk akal untuk situasi tu. Kalau aku fikirkan situasi sebenar, memang laut lah situ ni. Kalau kau betul-betul suspend disbelief kau akan really enjoy the movie untuk apa, for what it is, dan apa dia orang cuba buat tu make sense untuk kau. Kalau kau tak fikir sangat benda bodoh tu. Hai, nama aku Iki, mewakili Brothers Ali, dan aku baru lepas menonton filem Lee Cronin's The Mummy. Versi saya aku, filem ini merupakan sebuah kisah yang menyayat kulit. Menyayat kulit, bro. Bukan minyak kulit. Oh, okay, sebuah kisah yang menyiat kulit. Untuk Lee Cronin's Evil Dead Rise, actually sebab cerita ni we all know the IP for being campy because of Brendan Fraser semua tu kan. Tapi bila kau cakap pasal Evil Dead pun campy juga. Dan untuk work Lee Cronin ni kat dalam Evil Dead Rise follows that campy route. So bandingkan dengan cerita ni, dia lebih way more somber, which leads to apa aku suka. Filem ni punya tone yang sangat-sangat somber dan orang kata berlainan lah dengan benda-benda campy yang seronok-seronok tu. Dia tahu nak macam mana nak bagi filem ni ada identiti dia tersendiri dan membuatkan dia seram. So orang akan mudah ingat, okay, ini adalah versi baru, tak perlu nak comparekan dengan versi Brendan Fraser tu at all. Ini adalah interpretasi baru dan aku rasa apa dia cuba tunjukkan tu sangat-sangat menjadi untuk apa yang dia cuba nak sampaikan. Relatable kan, semua orang ada family. So bila dia gunakan family trauma untuk membangkitkan, dan benda ni pun walaupun an always trope juga kat dalam filem-filem Amerika, filem Hollywood, tapi it's a proven formula that works almost every single time. Tapi dalam cerita ni pun dia terapkan benda, tapi dia menggunakan trope mami dalam cara yang kau tak pernah nampak sebelum ni lah, which is sangat-sangat berbeza lah dengan, again, going back to Brendan Fraser punya mami, sangat-sangat lain. Aku teringat satu tu cerita The Mummy, tapi cerita The Mummy tu dia nak go horror macam ni juga, tapi yang ni lebih efektif, way more efektif. Dan menggunakan family trauma tu lah, which leads me to my second point. Apa aku suka pasal cerita ni ialah filem ni lebih groundkan mitologi mami tu dengan menggunakan family trauma tu. So kau faham macam keluarga kepada mangsa yang dimamikan ni, kau faham kenapa diorang buat apa yang diorang buat. Macam mak dia tu, kenapa dia berkeras nak jaga anak dia, kenapa bapak dia tu berkeras nak research apa jadi dekat anak diorang kan, dengan semua orang buat apa yang patut untuk make best of the worst situation yang diorang tengah hadapi. Abuelita diorang hanya mampu berdoa dalam bahasa Spanish. So benda tu macam bagi orang lagi dekat dengan cerita ni, supaya bila rasa seram tu masuk, rasa macam bertengkuk kau tegang lah. Going back kepada point aku yang paling awal-awal sekali kaitkan dengan Evil Dead Rise tadi kan itu adalah campy horror. So ini adalah bagi aku close to, I think it is body horror, sebab dia melibatkan inilah
fungsi badan dekat kulit untuk kuku, untuk bagi efek jijik dan nak bagi seram dia tu. So kenalah dengan mummification, body horror tu. So aku rasa benda tu sangat lain dengan tone of the previous mummies. So benda tu aku appreciate. This is like tahun kita punya version of mummy. Is tak dibayangkan langsung oleh mummy sebelum ni. So which is very very good. Oh my god, aku rasa memang aku tak familiar dengan work dia selain daripada Evil Dead Rise. Tapi kalau dia punya goal dia adalah untuk membuatkan kita rasa ngilu dan geram dekat apa tu, si setan purba ni, si puaka purba ni, berjaya lah. Aku rasa macam bila dia start kokak-kokak, dia dah start siap macam, oh macam dia start cabut macam berjaya. Okay, dia punya physical movement dia tu is tak adalah benda yang di-invent the wheel sangat. Tapi bila kau kaitkan dengan apa dia dah buat dan pada masalah budak-budak kecil, benda tu make sense dan it's always effective. Cara dia turun, spider crawl, dan budak-budak lain tu pun perform juga as bila orang kena rasuk tu macam, yeah, so cool. Those kids are good and they are very nimble and dia orang boleh buat kerja ni. Keburukan ni, kalau macam aku cakap ni, kalau engkau terlalu fikirkan sangat benda-benda yang boleh merosakkan kau punya suspension of disbelief, macam asal panggil polis seorang je, kenapa tak panggil all this, like dah ada percubaan untuk jumpa Egyptologist or something like that kan, untuk figure out apa jadi dekat the things that going on dengan mummification tu kan. Ada. Tapi macam kalau don't break formula that works. Kalau diorang boleh connectkan benda tu dan benda tu nampak pandai, tak payah lah. Tak payah lah. You need some sort of stupidity. Tapi aku fikir benda tu macam benda tu work lah, sebab aku tak fikir pun pasal all kebodohan tu. Aku just fikir pasal, oh apa dia buat ni masuk akal untuk situasi tu. Kalau aku fikirkan situasi sebenar, memang cloud lah situ ni. Memang cloud. Rating aku untuk cerita ni, kalau kau betul-betul suspend disbelief kau akan really enjoy the movie untuk apa, for what it is, dan apa dia orang cuba buat tu make sense untuk kau. Kalau kau tak fikir sangat benda bodoh tu. And for that, aku boleh bagi cerita ni 8/10. Yes. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.